cari kat sini. Aduh. Tersangkut. Sekali yang boleh sandar. Lagi. Kalau Mami pilih yang mana? Mami, tolong. Kami ke bawah. Umar dan Amanda Samui penuh drama setiap hari. Senyum tawa bersama, kita happy selamanya. Hai, Assalamualaikum semua. So, hari ni welcome back to Umar Amanda YouTube channel. Lepas tu hari ni kita nak pergi kedai buku. Kita nak beli something special lah. Makna Special? Adik nak beli tapi adik tak boleh lebih 20 ataupun berapa lah. RM20. Boleh. Tapi Abang Umar jangan lupa tahu nak cari barang Abang Umar nak pergi untuk siapkan portfolio sekolah. Tapi sambil-sambil tu kalau ada apa-apa yang Abang Umar rasa menarik, buku cerita ke apa ke? Mami ingat tak Abang Umar guna adik punya yang apa tu untuk letak buku apa semua tu. Benda tu nanti orang ingat nama Abang Umar Rania. Sebab tu lah kita kena tukar. Okay, so let's go. Kita pergi kedai buku sekarang. Jom! Jom! Okay, kita dah sampai kat kedai buku. Daripada kedai buku ke daripada rumah ke kedai buku taklah jauh sangat. Dia dalam 1 kilometer. Dalam 7-6 kilometer tu. Dekat je lah, taklah jauh sangat. So jom kita pergi beli barang kat kedai buku. First, kita nak beli apa dulu Abu Umar kata adik nak beli hospital. Jadi dia nak beli hospital. So, jom tengok. Bun. Kapus. Wow. Ni? Tempat atas tu tempat apa? Ke atas sampai simpan barang. Wow. Dulu kat situ ada tamu. Dah tak ada main. Dulu betul lah kat situ ada taman. Sekarang dia hilang. Hilang macam kadabra. Ni apa tu? Let's go. Jom kita beli barang. So first nak beli apa dulu Allah. Adik selalu dapat diam macam ni. Jangan keras adik. Dia tak elok lah adik. Tukar lah adik. Tukar. Allah, Abu Umar lepas terus jadi macam ni. Allah. Bising. Tak elok. Bising. Benda tu buat bising. Semua yang sini ke? Oh ya, okey jom. Allah. Mami, ku ada lah. Jom. So, kita nak beli apa dulu? Jom. Okey, baik. Barang sok nak beli apa? Ni apa? Apakah ini? Macam kenal, macam tidak. Apakah ini? Tak ada yang lain ke? Oh, semua sama. Nak tengok yang lain. Ngaji sini cari buku, ni ngaji punya mainan. Yang dia adik. Abu Umar hilang. Allah. Nak cari barang untuk Saif. Boleh? Beli apa Mana cari untuk Saif? Jom. Atas. Aduh. Jom. Mami, mana nak beli chest tu? Dia dah nampak deh. Belilah guna duit. Muli je. Rumah beli guna daun, bukan guna duit. Oh. Ni daun. Nah daun. Angin masuk adik. Mami, tolong. Okey, jom. Dah sampai kat klinik. Anak beli klinik. Jom. Brum. Memang taklah nak main-mainan macam tu. Adik dah besar. Adik dah 7 tahun. Bukan macam budak kecil. Fokus. Allah. Sejuk. Anak beli buku.
Sekejap. So sekarang Allah. Ada nak pergi beli buku tapi lupa dah kat mana dapat buku. Ya, weh. Abang terus lihat dia sendiri. Ni. Okey tak? Okey tak? Oh, kecil ke buku macam besar? Ya, penuh dia. Tepat lah, dia tepat. Macam Kenapa kosong kan kat sini? Satu. Kosong. Saya beli buku yang ni. Sebab dia pernah beli yang buku yang macam ni. Cuma dia ada gambar lain. Cuma gambar tu dah tak ada. Dia beli lain ni. Ini buat pinggir. Lupa nak tengok. Sekejap dia tengok lagi lah. Kita tak boleh tukar yang lain. Jom. Kita tolong. Teman. Abu Mas suka melukis. Nak buku simple. Kalau nak yang kecil boleh je. Yang kecil. Sama itu yang kecil ni bang. Yang ni Ini ke bang? terlalu Dia boleh senang. Dia senang cabut. Tak adalah macam terkoyak. Tapi, Ni. let's go. Tadi Mami katakan cari buku. Ini dah buku. Balik-balik. Stop. Tapi aku nak cari apa mainan lah. Allah. Nak senang macam ni lah bang. Macam ni. Hero abang. Nak cari kat sini. Aduh. Tersangkut. Sekali Abang boleh sandar. Abang boleh sandar bang. Sandar. Abang bagi buku cerita. Cerita. Buku cerita. Ha? Seduh. Seduh sebab ada angin. Lepas tu dia keluar. Dia keluar semua dia bunyi sikit. Jadi adik try nak keluarkan. Sebab tu dah dia bunyi situ. Bagi mana? Belum. Adik tak beli lagi. Mami tolong pegang berat lah. Aduh. Adik nak beli. Yeay. Mami, kata tak membeli chest magnetic. Dia bukan tu. Mami. Mami. Adik Syaif. Mami. Ni apa? Adik suka benda Sini Sat. ni. Sini Sat Mami. Kata tak mau beli. Yang magnet punya. Tu. Ya, ni, tahu? Kata nak tahu misalnya. Sangat main chess. Saya rasa chess tu macam best. Ni apa? Ni. 3 in 1 game. Apa pula? Cuma cari yang paling besar je ni. Mami. Oh, tak tahulah. Mami ni RM16. Yang mana lagi? Kalau Mami pilih yang mana? Mami tolong. Kami ke bawah. Sebab Umar tak tahu. Kalau Umar ambil yang ni ke ni Mami? Wow. Alah. Mami nak beli main tadi. Satu only. Cakap adik. Belilah. One only. Tapi tu 25. Kita tengok 20. Tak tengok. Umar baru 16. Tak. Tahu? Siapa tu beli tak? Legend Ali. Matafik. Adik tak tahu nak beli apa. Legend Ali. Alah, tak payah belilah adik. Nak beli tu. Adik kenapa nak beli? Ni apa? Mami, Comel. nanti kalau Umar dah pro, Umar
dapur rumah ni. Mami, ini nak buat dengan Mami. Bukan. Buat. Adik, apa kata adik beli ni? Boleh buat pistol, lepas tu tembak kat orang. Tak sakit pun. Kau Umar pernah ada beli. Beli je lah kalau Abang nak. Mami, can I buy this? Tapi This is banyak creativity. tempat kan satu je lagi. Mami. Mami. Ha, Mami? Ini kreatif. RM20 tu? 20. Ya. Mami ni berapa ringgit? RM3. RM3. Je. Lagi tu yang RM14. Tak nak. Adik kena bayar lah. Macam dia tak apa dah. Tak nak. Cukup je. Tak nak. Dia akan nak pergi beli aiskrim. Umar pun nak. Jom. Jom lah. Ini dua ni RM20 ke dua ni? Adik tak nak buku. Anak Sini lah. RM20 adik. Sini ambil kosong. Anak tu RM20 adik. Tukar. Ni Ami. Ami. Kalau dia beli apa-apa, dia tak boleh beli aiskrim dah. Ami bagi. Ini RM20. Cukup. Tak cukup, letak balik. Dia bunyikan. Ya, betul lah mak. Rumah masuk. Tadi. Ami. Lepas tu Ami, nak beli kalau- tu. Kena adik-adik. Mesti dia kata gini. Kalau lebih, adik nak beli tu. Tak nak lah. Habis saya nak beli apa? Nak beli yang tu. Nak tukar jenis posin. Sama je. RM20 adik. Boleh aku? Tukarlah. Dengan RM20 ni. Kita dah Kita dah daftar dah untuk daftar Pahang untuk Pride. Pahang Kalau korang nak Pride. tahu Pahang Pride ni yang Macam- kita makmur, kita dapat diskaun untuk sempena orang yang sekolah kat sini. Kuantan lah. Sekolah. Orang yang sekolah kat Kuantan. Bukan Kuantan, Pahang. Pahang, So kita akan dapat diskaun kalau kita lagipun daftar dia senang je. Nak nombor IC dengan Nombor telefon. Tu je. Lepas tu dah siap daftar. So Okey. kita nak balik dah ni, kita nak Yes. kita dah boleh beli barang ni. So terima kasih ini sahaja untuk video kali ni. Jangan lupa like, subscribe, on notification. Baik. So jumpa di next video. So bye bye, jumpa lagi di video kali ni. Bye bye. Video kali ni. Video nantilah. Bye.